Assalamualaikum. Hai guys. Tak tahu lah kenapa lighting ni. Memang lighting kan. Sekejap I gelap ni sebab lighting je. Sebab mustahil lah buka macam ni tak ada ketiak kan. Jadi macam mana kan. Whatever. Assalamualaikum. Hai guys. Welcome back to my channel. Okay ke baju I ni? Belanja sangat ke? Tak belanja kan? Tak apalah. Belanja kat amalan mulia. So guys, hari ni kita ada buat shopping haul RM1,000. You all tahu I daripada Cafe ni every month. I nak review lagi sebab korang ramai tak tahu. Dan I beli dua. Satu yang curry puff ni, satu lagi yang bunjuk. Tapi bunjuk tu I dah rata dah habis sedap dia. Wallahi, one of the kopiah bunjuk yang paling sedap I pernah rasa. Tapi dah habis. I tak sempat review. Sebab yang ni ala-ala review ni sebab apa? Sebab ni actually hari tu ada one of our subscriber ke, boleh lah kan. Malunya nak cakap. Dia kata Jiri ni suka buat konten frozen food kan, bawa bekal tempat kerja kan. I ada jual paru-paru sambal, paru-paru crunchy kot. So dia suruh I rasa. Dia tak buat review apa tak. Mana boleh tak buat review. I kena buat review. Okay, sini berani je kita unboxing. Dia kasi tahu yang ni paid review lah. Ni kau paid review ni macam paid review ni macam gift lah. Gift okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua flavor. Level 1, level 2, level 3. Dia bagi I level 1 dan level 3. So kita ambil yang paling pedas dan yang paling tak pedas. Ui. Dia jual kat mana ni? I lupa lah. Kalau I tahu nanti I sediakan link. Okay, you all kena support. Jadi paru crunchy. Sebab paru-paru I suka paru yang sambal kan. So sambal dapur I pernah nampak lah. Sambal paru pada dapur ini. Semua ni 120 gram. Mana pedas mana tak pedas? I tak tahulah. Tahu sebab dia kata dia tunggu masak batch baru baru bagi I. So ni batch baru lah, mungkin lupa tambah stiker ke apa ke. Kalau I tak nampak ke tak tahulah. Satu level 1 level 3. So I nak set gambar dulu kemudian kita review. Okay guys, Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. So I nak rasa ni dulu sebab I tak pernah rasa ni. Tapi dia punya kopiah bunjuk tu masih sedap nak mampus, sumpah. I tak ada bekas lah. Inilah bekas ni sikit. Nanti tengok kat mana I tak ingat berapa harga, berapa kg nanti you tengok lah kan. Ini masa raya ni memang habis cepat ni. Tapi dah lama tak nampak orang sediakan hari raya kuih ni. I tak nampak tahun ni punya raya I tak nampak. Okay, mahal kot, I don't know. Ada banyak lagi. Kopiah serunding tau. Tu tahu sini apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Yang penting bukan inti angin. Crunchy. Padat isi dia. Tak tipu. Apa? Hello. Padat isi dia, ibu. Apa tak? Padat weh. I wish dia boleh bagi sedikit lagi pedas. Ya. Wow. Macam dia buat ya? Besar satu ke? Pak kecil ni. Sedap. Kalau improvement pun I nak boleh minta, mungkin dia boleh buat rasa lebih pedas. Banyaknya.
Love. Okay ni I dah habis, kena wajib buka. So separuh I letak dekat dalam ni. Separuh lagi I akan letak tempat kerja. Sebab budak-budak, sebab kerja I pun suka benda ni. Dan gila ni makan kunyah-kunyah, asyik makan asam je kan. Banyak asam ni. Makan keripik-keripik macam ni. Sambil layan TikTok, sambil layan Facebook. I tak ada Facebook dah, I dah buang. Sambil layan Thread lah paling celaka punya social media. Macam mana lah kau boleh install Thread tu? Ini najis. Macam Twitter. I Twitter sekejap je, lepas I buang. Apa-apa tau. Wow, kau punya gosip fitnah dalam tu memang dahsyat Seronok je. Senang-senang je nak viral kan, buat dosa dah viral. Alhamdulillah. Tak payah install Thread tu, uninstall je Thread tu. Benda lain kau boleh tengok kat YouTube, kat TikTok ni. Kan, kat Instagram banyak benda lagi kau boleh tengok. Apa Thread tu, apa benda nak tengok. Sumpah tak payahlah layan. So yang ni dah kulit. Bantu dah buat tempat saja. Rosak ke tak ketat kan ni. Tada! Rupanya beli ke shop. Comel kan? Kalau dia tak kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Tu sambal dia melekit tau, tak kering. Alright. Dan gambar ni kulit I nampak putih je. Tak putih pun, gelap je. Tan. Dah dia jadi macam basah-basah bukan kering. Nampak tak? Malam ni boleh habis-habis ni. Sekejap dulu. Kalau improvement pun yang I nak letak kat sini kan. Tambah bijan. Please. Sedap Bila pedas-pedas manis. Okay. Kalau tambah daun, tambah biji-bijian ni lagi sedap. Love. Wajib try. Alhamdulillah kili paru-paru sambal ni ada paru-paru crunchy ni. First time rasa I makan paru crunchy yang packaging macam ni. Okay. Sebab biasa I suka sambal-sambal. Dan dia ziplock bag. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dia ke 120 gram macam banyak je. Besok dia ringan kan. Dia dah kering, so air tu dah hilang. So dia jadi ringan. Bentuk dia macam mana jadi ni? Marilah kita tuang sama-sama. Lah bekas air dah habis lah, saya kena buka. Ni bekas saya beli kat blog e-shop baru-baru ni. Ideal sangat untuk kita packaging kita punya. Apa tu? Kalau enggak pakai tak dia, sorry. Tak tahu mana pedas, mana tak pedas, I don't know. Crunchy-nya. Tapi rasanya tak ada frozen ni, benda ni tak dalam ni juga. Kalau nak buat bekal pun kita tuang pun tak. Ni kejadiannya, kecantikannya. Wey, Allah dia dapat makan telur mata cair ni dengan nasi putih mana nak cari no. Saya pukul 11 saat malam nak keluar. Lagi pun banyak konten kita buat hari ni. Konten makan habis hotpot, konten jalan-jalan kat Pavilion kat Jalil, review Pizza Hut. Ni lagi. Dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini pedas. Ini ada bawang, masih pedas. Yang macam ni kan, nak tahu sesuai makan apa? Bubur nasi yang panas tu, yang ada telur kuning, yang ada telur masin tu, yang ada ikan bilis tu, kan? You hancur-hancurkan, pada crunchy kan? Macam hancur-hancurkan macam ni. Makan dengan dengan nasi telur apa? Dengan bubur nasi sedap ni. Dapat bubur McD ke? Tapi rasa bubur Mary Brown sedap. Pedas-pedas ni kan? Makan bubur nasi sedap ni. Okay. Pedas. Makan nasi level 3. Pedas nak. Korang suka ayam gepuk tu, ayam gepuk fancy gila tu. Pedasnya ni pedas tagih. Ni pula apa ni, betul lah level 1 ya. Dengan level 3 juga. Jangan dim. Bau sama. Pedas. Makan bubur sedap ni. Crunchy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aku suka macam ni. Ni kena dengan tekak air. Pedas tapi ada tak ada je tu. Macam mana ya? You boleh potong paru-paru nipis macam ni. Tak pecah. Ini boleh kering macam ni. You all guna micro oven ya. Dah. Nasi panas. Telur mata cair. Makan ni. Tapi level 3 tu memang pedas sangat. Untuk air lah. Tak boleh lah. Sedap tau. Yang tahu macam ni. Enggak, pagi. Bawang dia. Mantap. Definitely dia lebih masin daripada kalau sambal yang biasa. Sebab dia kering kan. Sebab ni just my humble opinion ya. Sebab kan 3 flavor you all buat kan. Level 1, level 2, level 3. Why not you buat lagi edisi yang bawang pula. Level 1 bawang banyak ni, level 2 lebih banyak bawang, level 3 lebih banyak bawang. Ya. Sebab saya suka bawang putih, bawang merah kan. Yang banyak lagi sedap. Tapi ni berasa sedap dah. Cuma yang pedas sangat ni.
Definitely not for me. I'm so sorry. Okay. Sedap. Nampak antara ketiga hari ni. Yang ni lagi pedas. This is my favourite lah. Level 1, level 3. Sorry. Tak boleh. Dah sangat. Alright guys. Kalau korang berminat untuk beli barang-barang ni, saya kasihkan link dalam video ni. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, like video ni, share jadi. Assalamualaikum. Annyeong.